Jadi kali ini saya nak berkongsi berkaitan oil filter untuk Suzuki Bridgestone 250 SX. Baik, jadi oil filter ni dia ada beza lah. Jadi sebelum kita buat penggantian oil filter, kita kena pastikan oil filter yang kita pakai tu ataupun yang bengkel cadangkan adalah oil filter yang betul-betul sesuai untuk motor Suzuki Bridgestone 250 SX. Okay, jadi biasanya bengkel dia tertukar antara oil filter Rider, Suzuki Rider dengan oil filter Suzuki Bridgestone lah. Okay, jadi Rider punya oil filter ni dia boleh guna untuk 3 jenis motor lah, iaitu Suzuki GSX R150, Suzuki GSX S150 dan Suzuki Rider. Okay, jadi ketiga-tiga motor ni boleh menggunakan oil filter yang sama lah. Untuk Suzuki Bridgestone 250 SX, oil filter motor ni boleh guna untuk 3 jenis motor, iaitu Suzuki Gixxer SF250, Suzuki Gixxer 250 dan akhirnya Bridgestone 250 SX lah. Cara mudah untuk kita pastikan adalah kita lihat nombor siri oil filter pada kotak. Jadi untuk Suzuki Bridgestone 250 SX, kita kena pastikan nombor dia adalah 16510 33G10 000. Okey, jadi ingatlah nombor ni. Jadi kalau sebelum pasang tu, minta dulu bengkel tunjuk kotak oil filter tu untuk kita pastikan. Kalau tersilap oil filter, dia boleh mengganggu enjin lah. Jadi harapnya sudah jelas dan kita tak tersilap lah. Terima kasih.